5 tanda anak mungkin ada otak yang luar biasa. Kalau kena 3 atau lebih, tanya kurang mungkin besar kan mini Einstein. Nombor 1, cakap tak berhenti. Jangan cepat sangat suruh dia orang diam. Bila anak asyik bercerita tu, otak mereka sangat sibuk sambung idea dan bina logik. Lagi banyak dia cakap, lagi kuat bahasa dan pemikiran dia makin berkembang. Yang kedua, tak boleh duduk diam. Asyik melompat atas sofa, panjat kerusi, tu bukan nakal. Itu latihan cerebellum, bahagian otak yang kawal fokus dan juga koordinasi. Biar dia bergerak sebab masa tu otak dia tengah bina highway baru. Ketiga, selalu skip nap. Bukan sebab degil, tapi tenaga dan alertness dia tu memang sangat tinggi. Otak dia sibuk sangat nak terokar dunia sampai susah nak tutup switch. Rehat tetap penting, tapi jangan anggap tak nap tu masalah. 4, susah nak duduk makan. Dia orang kata kalau anak yang asyik gerak-gerak masa makan tu sebenarnya adalah curious eater. Dia tengah belajar guna semua deria. Bau, rasa, bunyi. Kan masa mereka gerak-gerak atas kerusi tu ada bunyi kan? Daripada marah, cuba ajar dia cerita pasal makanan tu. Buat masa makan jadi lagi fun. Kelima, mudah menangis. Anak yang sensitif bukan lemah, dia empati tinggi. Dia cepat rasa dan faham perasaan orang lain. Jangan cakap, jangan menangis. Tapi cakap, ayah nampak mesti susah kan tadi? Lepas ni kalau orang cakap, anak awak terlalu aktif, kita senyum je. Cakap je, itulah rupa genius sebelum dia belajar duduk diam. Jangan cepat sangat nak betulkan anak, cuba bimbing dan sayang dia. Itu dia.